Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzi إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat datang ke Halakah Harian bersama Syafiq Adam. Jadi program Halakah ini adalah program praktikal. Sahabat-sahabat buat, sahabat-sahabat dapat. Jadi bukan hanya sekadar mendengar, tapi mendengar bagaimana cara-cara nak buat halakah ni di di rumah masing-masing, di tempat kerja. Jadi mungkin tertanya, apakah itu halakah? Halakah ini bermaksud bulatan. Kita berkumpul secara bulatan 3 ke 4 orang, maksimum 5. Kita membicarakan tentang perkara yang bermanfaat. Dalam hal ni, perkara yang bermanfaat, kita nak memaknakan surah-surah lazim yang kita sering baca. Kita dah baca hari-hari kan? Lepas tu, kita dah guna aplikasi ajaib ni hari-hari dan bila kita nak lafazkan tu, kat mana kat tempat dia? Inilah tempat dia. Jadi saya tunjukkan sedikit cara dia dan sahabat-sahabat boleh turut serta. Okey, kita ambil surah yang mudah-mudah lah. Kita ambil surah Al-Kawthar. Surah 10. Kawthar 10. Pertama kita baca kalimah Thaibah. Kita baca kalimah Thaibah. Kemudian kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca ayat demi ayat dan kita maknakan perkataan demi perkataan. Jom. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka kami telah memberimu kausar, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka solatlah li rabbika untuk Rabbmu, wanhar dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang membencimu, huwa dia, abtar yang terputus. Sadaqallahu azim. Jadi sahabat-sahabat, nampak tak betapa mudahnya kita baca halakah. Jadi bagaimana saya boleh nampak perkataan-perkataan demi perkataan ni? Bila kita buat pengulangan dalam latih tubi, dalam aplikasi Think Quran ni, perkataan-perkataan tersebut melekat dalam otak kita. Kita boleh ingat tanpa menghafal. Jadi, selain daripada itu, kita juga boleh, mungkin ada surah-surah yang kita nak hafal tu, dan kalau kita terlupa ayat seterusnya, kalau kita tahu makna perkataan yang mula-mula dia, kita boleh sambung ayat tu. Itulah kelebihan bila kita faham makna Quran. Selain tu, tujuan dia, kita nak dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kedua dia, kita nak keluarkan bacaan makna yang kita dah belajar tadi dalam Al-Quran, kita nak lafazkan. Dan yang ketiga, kita nak jadi tunjuk tauladan lah pada orang sekitar kita ni,
Mereka akan nampak secara indirect kita faham makna Quran dengan ada teknologi yang sangat mudah ni. Kita pun nak mereka gunakan sama. Jadi jom saya tunjuk satu lagi surah sementara tak ada lagi pesertanya masuk. Ada surah-surah yang mungkin ada sahabat-sahabat favorite surah sahabat-sahabat kan nak baca. Jadi kita ambil surah Al-A'la ke Ad-Duha? Al-A'la dulu lah. Ada 20 ayat, betul? 19 ayat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi, sucikanlah olehmu. Isma, nama. Rabbika, Rabbmu. A'la, yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi yang khalaqa. Dia telah menciptakan. Fasawwa. Lalu dia telah membentuknya. Wallazi qaddara fahada. Wallazi dan yang qaddara. Dia telah menetapkan. Fahada. Lalu dia telah membentuknya. Wallazi ahraja mar'ah. Wallazi dan yang ahraja. Dia telah mengeluarkan. Mar'ah. Padang. Faj'alahu gusa'an ahwa. Faj'alahu. Maka dia telah menjadikannya. Gusa'an kering. Ahwa. Hitam kehitaman. Sanu'ri'uka fala tansa. Sanu'ri'uka akan kami bacakan kepadamu. Fala maka tidak tansa. Kamu lupa. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yahfa. Illa kecuali ma apa yang sya'a dia telah kendaki. Allah. Innahu sesungguhnya dia ya'lamu dia mengetahui jahra yang jelas. Wa ma dan apa yang yafa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka liyusra. Wa nuyassiruka dan kami memudahkan kamu. Liyusra terhadap kemudahan. Fazakir inna fa'ati zikra. Fazakir. Maka berilah peringatan. In jika nafa'ati. Nafa'ati. Ia telah bermanfaat. Zikra. Peringatan. Saya zakaru mayyasha. Saya zakaru. Dia akan mendapat peringatan. Man siapa yang yasha. Dia takut. Wayatajannabuhal ashqa. Wayatajannabuha. Dan dia menjauhinya. Ashqa. Orang yang celaka. Allazi yaslan naral kubra. Allazi yang yasla dia masuk. Nara api kubra besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa kemudian la tidak. Yamutu dia mati. Fiha di dalamnya. Wala dan tidak. Yahya dia hidup. Qad aflaha man tazakka. Qad sungguh aflaha dia telah beruntung. Man siapa yang tazakka dia telah menyucikan diri. Wa zakara asma rabbihi fasalla. Wa zakara dan dia telah mengingati. Asma nama rabbihi rabbnya. Fasalla lalu dia telah solat. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal bahkan tu'siruna. Kamu semua lebih mengutamakan. Hayatah kehidupan dunia. Dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu dan akhirat khairun lebih baik. Wa abqa dan lebih kekal. Inna hazal lafi suhufil ula. Inna sesungguhnya hazal ini lafi benar-benar dalam suhufi lembaran ula yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi lembaran Ibrahim wa Musa dan Musa. Sadaqallahu azim. Jadi sahabat-sahabat begitulah cara buat halakah dan moga sahabat-sahabat dapatlah ah, hafal, faham makna surah-surah yang diidamkan oleh sahabat-sahabat. Jadi saya akan baca surah Ad-Duha. Ad-Duha ada berapa? Ada 11 ayat je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Demi waktu subuh. Demi waktu duha. Wal-laili iza saja. Wal-laili. Demi malam.
Iza apabila saja ia telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma apa yang wadda'aka dia telah meninggalkanmu. Rabbuka Rabbmu. Wa ma dan apa yang qala dia telah benci. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu dan akhirat dan benar-benar akhirat. Dan sungguh akhirat khairun lebih baik laka bagi kamu minah daripada ula yang pertama. Walau sa walau saufa yu'tika rabbuka fatadha. Walau saufa dan sesungguhnya kelak yu'tika dia memberi kamu rabbuka Rabbmu fatadha maka kamu redai. Alam yajidka yatima fahawa. Alam yajidka yatiman fahawa. Alam, adakah belum pernah? Bukankah yajidka dia mendapatimu yatim, anak yatim, fahawa, lalu dia telah melindungi. Wa wajadaka dhalam fahada. Wa wajadaka dan dia telah mendapatimu dhalan, bingung, fahada maka dia beri petunjuk. Lalu dia telah memberi petunjuk. Wa wajadaka wa wajadaka ailam fa'aghna. Wa wajadaka dan dia mendapatimu ailan, miskin, orang miskin, fa'aghna lalu dia telah memberi kaya. Lalu dia telah mencukupkan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'amma maka siapa yang maka ada pun yatimu anak yatim fala maka janganlah tarhar kamu herdik kamu berlaku kasar. Wa amma sa'ila fala tansa. Wa amma dan janganlah dan ada pun sa'ila orang yang meminta-minta fala tidak maka janganlah tanhar kamu mengherdik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma dan bukankah dan adapun bi ni'mati dengan nikmat rabbika Rabbmu fahaddis maka khabarkanlah. Sadaqallahul azim. Jadi sahabat-sahabat, halakah ni memang sangat mudah lah. Sebab apa? Dalam sesi halakah ni kita tak ada menegur lah bacaan. Bukannya kita tak nak menegur atau tak boleh menegur. Tujuan dia kita supaya kita nak mereka selesa. Mereka boleh berani baca. Dan bila lama-lama mereka ulang-ulang baca, mereka tahulah, mereka sedar diri lah sebenarnya. Kan? Bacaan panjang, pendek tu, mereka sedar diri dan mereka pun berjumpa dengan ustaz. Ustaz, ustazah, betul tak bacaan saya ni? Dan mereka berjumpa untuk membetulkan bacaan surah-surah yang mereka baca. Jadi itu saja daripada saya. Moga sahabat-sahabat teruskan menggunakan aplikasi Al-Quran ini. Kalau belum dapatkan aplikasi ini, tengok pada komen di bawah. Itu saja dari saya. Mohon ampun, mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada saya. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Belajar suatu hari ini, esok perkataan apa pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.